Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys je Okay, sebelum ni aku ada tunjuk yang aku pakai monitor apa? Portable monitor ni. Ada yang tanya aku, kalau malam silau tak? Tengok, silau tak? Side mirror aku ni lagi silau daripada screen ni. So ni view dia waktu malam. Pemandangannya aku tengah layan travel mission ni. Saja layan dia orang pergi mana China ni. Best juga Cuma untuk portable monitor ni dia bukan auto brightness. Ni sebenarnya aku set yang paling low brightness. So boleh setting dekat area tepi ni. Kau boleh setting dan terpulang. Kalau auto brightness lagi dia tak sedut bateri handphone kau dengan laju lah. So lagi bagus lah. Cuma waktu terik matahari aku tak sure, aku tak check lagi. Ni ada orang tengah buat survey detection So macam ni lah pemandangan dia. Tak silau sebenarnya, tak silau pun, normal. Dia punya view macam kau tengok kat luar tu. Sebab dia bukan IPS dia yang jenis tak pantul ni, bukan cermin. So macam tu lah. Tengok view dia sama dengan kat luar. Nanti kalau terflare merah aku try naikkan brightness dia. Kau boleh tengok cerah dia macam mana. Okay, double click, cantik. Kita tengok kalau aku cerahkan dia punya brightness, dia punya kecerahan dia macam mana. Untuk portable ni kalau kita cerahkan memang makin cerah lah. Memang silau lah kalau kau pakai macam ni kan. Okay, aku try terangkan sikit Tak ni ada hijau, nampak ada hijau kat tepi ni. Tak, okay aku naikkan. Aku try nampak. Oh silau nampak. Okay, ni 100% Tengok 100% punya brightness aku naikkan. Tak sesuai pada aku silau. Nampak dia punya cahaya kat tangan aku pun nampak. Aku lebih suka yang tadi. Tapi nice lah kalau tengok terang macam ni. Mungkin kalau tengok waktu tengah panas mungkin sesuai lah kot. Ni aku lowkan balik dia punya brightness dia. Normal. Okay, okay nice. Okay kita back. Tak boleh back pula. Okay nice. Okay, jadi itu dia portable monitor. Kalau kau nak beli, aku tak beli kat bawah. Aku tak ingat ini brand. Ni Model 4. Sebab aku ada banyak portable monitor. Sebab banyak buat kerja extend monitor. Jadi aku ada berbagai jenis brand lah. Tapi yang paling aku suka ni lah sebab dia touchscreen touchscreen, jadi kita boleh tengok-tengok. Sebab aku ada yang lain dia tidak touchscreen. Cuma yang ni je aku ada touchscreen. Kita dengar lagu. Okay, bye, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.